Tapi mungkin saya boleh jelaskan ramai di luar, terutamanya penyokong-penyokong Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin politik Pakatan Harapan beranggapan kononnya saya benci Anwar Ibrahim. Saya rasa ahli politik Malaysia tu itu masalahnya. Setiap benda dia suka label. Oh, ini orang benci Anwar. Ini orang Tun. Padahal saya dah pernah nyatakan bila saya jadi peguam kepada Perdana Menteri ke-7 sebelum jadi Perdana Menteri sampailah Sheraton Move. Saya lah satu-satunya peguam yang menyaman kerajaan Tun dalam 7 kes berbeza. Boleh semak kes-kes tersebut di mahkamah. Dan tanya mana di peguam di Malaysia sejak lepas merdeka yang pernah saman anak guam dia sendiri sebagai Perdana Menteri kerajaan dia. So saya bukan orang politik, saya orang kedaulatan undang-undang. Ya, kalau dikatakan saya taksub kepada keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang. Kalau perkataan taksub boleh digunakan di situ. Tetapi berbalik kepada Anwar, saya tidak tahu sama ada secara kebetulan ataupun bukan kebetulan. Ada penglibatan pelik diri saya berkaitan dengan isu Anwar Ibrahim ni untuk tempoh yang lama. Ramai mungkin bercakap atau mula bercakap atau akan bercakap tentang Anwar Ibrahim berkaitan dengan 1998 ke atas. Ya, pada masa itu saya pun terlibat. Saya adalah peguam Allahyarham Khalid Jeffrey. Oh, penulis buku. Buku 50 dalil. Keren. Ya. Dan pada masa itu ramai telah secara salah menuding saya, oh ini peguam UMNO. Padahal saya tak pernah jumpa pun mana-mana pemimpin UMNO. Pada masa itu umur saya 31 tahun, Ma. Pakai matematik kira balik. 1998 saya balik daripada UK mengaji kat sana tahun 89. Baru jadi peguam. Tapi kes datang ke meja saya kena buat. Tapi ramai mengatakan saya orang Tun pada masa itu. Dan saya tak pernah jumpa tu, padahal pada masa itu dan sampai sekarang pun ada polisi-polisi Tun yang saya kritik. Contohnya Malaysian Corporatize. Saya pernah bagi tahu dengan jujur kepada Tun. Tun seorang yang saya hormati sebab dia boleh dengar. He's a very professional listener. Ikhlas. Jadi apa nama ni, saya terlibat sebagai peguam Khalid Jeffrey, tapi ini tak bermakna isu Anwar Ibrahim berkaitan dengan diri saya bermula tahun 98. Tidak. Untuk awak 99% rakyat Malaysia mungkin 98. Sebenarnya pendapat saya betul atau tidak berkaitan Anwar Ibrahim bermula tahun 1982. Masa tu saya tingkatan 3. Saya di asrama penuh Akta Rendah Sains Mara Kulim, Jalan Junjung Kulim. Hari Jumaat kami cuti. So biasanya lepas main Jumaat kami akan tunggu seorang mamak naik basikal jual surat khabar. Di belakang asrama kami akan tong-tong duit beli surat khabar. Malas nak masuk library hari Jumaat. So kita beli, kita akan baca di satu bucu asrama di atas katil. So saya masih ingat lagi, masih ada dalam gambaran saya. Saya dengan 4-5 orang kami sedang kongsi baca surat khabar. Dan saya ingat lagi pada masa itu saya memegang utusan Malaysia. Masa itu utusan Malaysia bukan kecil macam ni. Dia panjang. So, muka surat 3, ruangan 1/8 daripada ruangan muka surat 3 ada laporan. Iaitu ucapan pertama Anwar Ibrahim selepas dia masuk UMNO. Cebak balik. Kalau saya salah, betulkan saya. Kalau bukan muka surat 3, muka surat 5, bagi tahu. So dalam laporan tu ada seorang pemberita tanya dia, saudara Anwar, kenapakah anda memasuki UMNO selepas keluar ABIM? Ramai sangkakan awak masuk PAS. Adakah kerana saudara Anwar telah mengubah prinsip dan falsafah perjuangan politik? Lebih kurang macam itulah persoalan dia. Dan saya baca dalam laporan.
Ni jawapan saudara Anwar pada ketika itu. Dia kata, oh, Nak jadi PM. bukan saya yang tukar prinsip. Saya masuk UMNO untuk melebarkan sempadan UMNO supaya prinsip UMNO merangkumi prinsip-prinsip dan perjuangan saya. Saya baca, saya tengok kawan saya tak tahu siapa dia ni. Siapa pun dia ni, siapa pun dia jadi, aku tak percaya dia. Jangan ingat rakyat bodoh. Pada masa itu saya tingkatan 3 ya. 14-15 tahun umur saya. That's the judgment I make. Tapi saya tak pakai terima judgment untuk menilai dia sepenuhnya. Dia pakai daya. Itu 1982. 1998 saya terlibat dalam kes 50 dalil yang saya lawat. Dan akibatnya tuan-tuan dan puan-puan pun tahu dia telah pun diturunkan sebagai timbalan Perdana Menteri dan segala yang lain adalah sejarah. Kemudian kali ketiga, apabila kita berjuang nak jatuhkan kerajaan Barisan Nasional PRU yang 14, pada masa itu perlu dibuat satu penyelesaian. Siapakah calon Perdana Menteri seandainya Pakatan Harapan menang? So I put my foot down dan merencanakan keadaan di mana tidak ada pilihan lain melainkan Tun Dr. Mahathir untuk tempoh tertentu supaya dapat meletakkan negara di landasan yang betul sebelum dia serah balik kepada pihak yang dipersetujui Pakatan Harapan sebagai pengganti. So di situ adalah kali ketiga. Kali kedua saya dapat menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sebab saya tak percaya dengan dia. Macam saya cakap sejak 1982. Ni nothing to do with dengan isu-isu peribadi yang orang cakap dia. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan saya. Okey. Tapi 2018 selepas Tun dikhianati oleh parti sendiri, oleh Muhyiddin Yassin dan puak-puak dia, dan Tun letak jawatan. Pada masa itu Anwar masih tidak dapat jadi Perdana Menteri. Malangnya untuk dia lah. Tapi kemudian datang PRU 15, kita semua tahu apa yang berlaku dengan pembisikan syaitan dalam menipu rakyat semasa kempen no Anwar, no DAP. Kemudian, yes, there is Anwar. Yes, there is DAP. Tak ada urusan guru dengan anak murid. Kemudian, yes, there is urusan guru dengan anak murid. Inilah dia politik Malaysia. Ini bukan politik sebenar. Politik sebenar tidak ada penipuan. Politik sebenar adalah sumbangan untuk khidmatan kepada rakyat. Tapi malangnya, politik Malaysia ni, politik penipuan. Hari ni cakap lain, semalam dah berubah sebelum esok. So, disitulah dia sebenarnya kaitan saya dengan Anwar Ibrahim, iaitu saya tak ada masalah dengan diri dia, saya tak pernah terlibat dalam urus takdir beliau, tapi saya tak pernah percaya dia mulai daripada ucapan pertama dia bila dia masuk UMNO ketika umur saya di tingkatan 3, bukan macam awak sekarang baru nak cakap. Dari situ you dah tahu lah, buka mulutnya bohong. Ya. Jadi siapa nak kata saya benci, tidak. Cuma tidak sokong. Saya siapa sebagai manusia nak benci sesiapa pun. Saya tidak ada hak untuk membenci. Tapi takdir urus negara. Politik hak saya sebagai seorang rakyat untuk memberi sumbangan setakat mana saya mampu, setakat mana rakyat nak dibantu untuk membuat pilihan yang terbaik. Dan di situ saya minta maaf. Walau apa sekalipun, saya tidak boleh sokong Anwar Ibrahim. Tetapi perkara betul yang dia buat, saya akan puji. Perkara betul untuk perkara itu. Sebab kita kena jadi pengkritik profesional. Perkara yang betul is betul. Bukan orang yang penting. Perkara yang salah, kita kena berani cakap salah. Walau sesiapa sekalipun. Sebab tu minta maaf lah, saya mungkin dalam golongan 0.0000001% rakyat dalam kategori yang mungkin orang lain tak boleh ikut. Sebab saya tak taksub pemimpin. Dan anak guam saya sendiri, bila jadi Perdana Menteri, saya telah menyaman 7 kementerian dan agensi beliau. Tanya mana ada peguam lain berani buat. Ini bukan nak dibanggakan, ini nak tunjuk keikhlasan perjuangan saya. Alright. Terima kasih. Terima kasih. DNA ni sepatutnya Zahid biarkan mahkamah yang putuskan. Sekarang ni
Itu pun saya dah kupas 87 kali Jadi, dah. dah tambah sakit lah. Dah penat dah kupas. Dah penuh full memory. Full memory lah. Apa yang Zahid Hamidi buat dengan permintaan dan bantuan Anwar Ibrahim adalah apa yang Muhyiddin Yassin nak buat. Saya tak kata Muhyiddin Yassin bersalah. Muhyiddin Yassin menghadapi pertuduhan. Kalaupun betul Muhyiddin Yassin ditindas melalui pertuduhan politik, dia kena tampilkan isu-isu ni di mahkamah. Dia kena bebaskan diri dia dulu. Jangan cari jalan mudah. Oh, ini pertuduhan politik. So, bila jadi Perdana Menteri nak gugurkan sendiri pertuduhan terhadap awak. Apa beza dengan Zahid Hamidi? So, saya tak mengatakan dia salah. Tapi cara untuk membebaskan diri kena ikut kedaulatan undang-undang. Itu poin dia di sini. Dan di sinilah saya tak boleh sokong mana-mana pemimpin atau individu sekalipun, orang biasa pun nak gunakan kenalan-kenalan politik untuk gugurkan pertuduhan. I'm sorry, I'm not with you. Yalah. Awak adalah pengkhianat negara, orang-orang sedemikian. Pengkhianat negara. Menggunakan pemimpin-pemimpin politik untuk perkara seperti itu. Wow. Rakyat kena jujur bagi tahu. Jangan rakyat nak sokong seseorang sebab bila dia jadi pemimpin, senang aku nak buat kerja. Boleh belah lah masuk neraka lebih awal daripada pemimpin. Bye-bye. Kalau nak saya tolong bungkus dalam kotak, letak ribbon, hantar pos kat neraka. InsyaAllah.